Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, dunia tidak terus menjadi aman. Sebaliknya, ia terbahagi dua, antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Syarikat dan blok Timur di bawah Kesatuan Soviet. Inilah permulaan Perang Dingin, sebuah era perebutan pengaruh dan ideologi yang tidak melibatkan peperangan secara langsung, tetapi meninggalkan impak besar terhadap negara-negara yang baru menuntut kemerdekaan, khususnya di Afrika dan Asia. Dalam perjuangan untuk bebas daripada penjajahan, negara-negara ini sering menjadi bidak catur kepada dua kuasa besar dunia. Prosesnya penjajahan yang sepatutnya membebaskan mereka dari belenggu kuasa asing, telah menjadi medan baru bagi persaingan ideologi yang sengit. Apakah erti kemerdekaan di era Perang Dingin? Selepas penjajah berundur, Afrika dan Asia sepatutnya berpeluang membina negara berdaulat mereka sendiri. Namun, realitinya jauh berbeza. Kuasa besar Barat dan Timur melihat wilayah-wilayah ini sebagai peluang untuk mengukuhkan blok masing-masing. Di satu pihak, Amerika Syarikat berusaha menghalang penyebaran komunisme dengan menawarkan bantuan ekonomi dan ketenteraan kepada negara-negara yang pro-Barat. Di pihak lain, Kesatuan Soviet dan China menyokong gerakan pembebasan nasional yang cenderung kepada sosialisme atau komunisme. Akibatnya, proses kemerdekaan yang sepatutnya bebas, telah diselitkan dengan campur tangan, manipulasi dan pertembungan ideologi asing. Afrika menjadi salah satu teater utama perang proksi Perang Dingin. Krisis Kongo pada tahun 1960 adalah contoh jelas bagaimana kuasa besar campur tangan dalam proses pembentukan negara baru. Selepas Belgium menarik diri secara tiba-tiba, perebutan kuasa bermula. Amerika Syarikat menyokong Joseph Mobutu, seorang pemimpin yang pro-Barat, manakala Kesatuan Soviet menyokong Perdana Menteri Patrice Lumumba yang lebih condong kepada komunisme. Konflik ini akhirnya membawa kepada pembunuhan Lumumba dan permulaan pemerintahan diktator Mobutu yang berpanjangan, dengan sokongan kuat dari Washington. Di Angola pula, perang saudara tercetus selepas kemerdekaan daripada Portugal pada tahun 1975. Soviet Union menyokong MPLA yang berhaluan Marxist, manakala Amerika dan rejim apartheid Afrika Selatan menyokong kumpulan pemberontak UNITA dan FNLA. Peperangan ini berlarutan sehingga tahun 2002, meninggalkan kemusnahan besar kepada negara dan rakyatnya. Campur tangan asing membawa kesan ekonomi dan politik yang mendalam di Afrika. Pertama, pertumbuhan ekonomi menurun dengan purata 2.5% setahun di negara-negara yang terlibat dalam konflik Perang Dingin. Infrastruktur musnah, perdagangan serantau lumpur, dan sumber negara habis digunakan untuk peperangan. Kedua, ketergantungan kepada kuasa besar menghalang pembentukan ekonomi yang berdikari. Negara-negara pro-Barat seperti Zaire mempunyai sistem kewangan lebih terbuka tetapi dibelenggu jurang kekayaan yang luas. Negara-negara pro-Soviet pula bergantung kepada bantuan luar tetapi tetap gagal mencatatkan pertumbuhan pendapatan rakyat yang stabil. Ketiga, rejim-rejim otoritarian terus bertahan kerana mereka disokong berdasarkan kesetiaan ideologi, bukannya prestasi pemerintahan. Mobutu kekal berkuasa dengan bantuan Amerika walaupun pemerintahannya penuh dengan korupsi, manakala dasar apartheid Afrika Selatan bertahan lama dengan alasan menjadi benteng menahan pengaruh komunisme. Asia juga menjadi gelanggang utama pertarungan ideologi Perang Dingin. Selepas Jepun menyerah kalah, Korea dibahagikan kepada dua, iaitu utara di bawah pengaruh Soviet dan selatan di bawah Amerika. Ketegangan ini meletus dan menjadi Perang Korea, sekitar tahun 1950 hingga 1953, yang mengorbankan jutaan nyawa dan memecahkan Korea hingga hari ini. Di Vietnam pula, perjuangan Ho Chi Minh menentang penjajahan Perancis bertukar menjadi medan ujian ideologi antara komunisme dan kapitalisme. Viet Minh mendapat sokongan China dan Soviet Union, manakala Amerika mula membiayai tentera Perancis dan kemudian terlibat secara langsung dalam Perang Vietnam. Asia Tenggara juga menyaksikan kuasa besar menyokong pemerintahan diktator seperti Ngo Dinh Diem di Vietnam Selatan. Demi memastikan negara itu tidak jatuh ke tangan komunis,
prinsip demokrasi dikorbankan dan hak asasi manusia diabaikan. Di tengah konflik ini, kesan ekonomi jangka panjang mula dirasai. Ada negara yang berjaya memanfaatkan bantuan perang dingin untuk pembangunan. Korea Selatan dan Taiwan contohnya, menerima bantuan besar dari Amerika Syarikat untuk membangunkan ekonomi berorientasikan ekspor. Sebaliknya pula berlaku di negara Vietnam. Mereka mengalami kehancuran ekonomi akibat perang yang tidak berkesudahan. Infrastruktur musnah, tenaga kerja berkurangan, dan produktiviti runtuh. Di Afrika, negara-negara yang bersekutu dengan Barat membina sistem kewangan yang lebih moden tetapi menghadapi ketidaksamaan sosial yang serius. Negara-negara berhaluan sosialis pula terus bergelut dengan ketergantungan kepada bantuan luar dan kelemahan struktur ekonomi. Akhirnya, tidak ada satu pun model yang benar-benar berjaya memastikan kemakmuran seimbang kepada rakyat mereka. Perang dingin meninggalkan warisan pahit yang tidak mudah dipadamkan. Negara yang baru mencapai kemerdekaan berasa tidak benar-benar bebas kerana bantuan luar sering disertakan syarat dan terma tersembunyi. Banyak institusi politik menjadi lemah, korupsi berakar umbi dan ekonomi rapor. Kini, ketika dunia sekali lagi menyaksikan persaingan hebat antara Amerika Syarikat dan China, terutama di Afrika dan Asia Tenggara, kita perlu bertanya, adakah sejarah akan berulang? Adakah negara-negara membangun sekali lagi akan menjadi mangsa rebutan pengaruh global, atau adakah mereka kini lebih bersedia mempertahankan kedaulatan ekonomi dan politik mereka? Sejarah membuktikan bahawa kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi dan institusi yang kukuh hanyalah sebuah ilusi dan mimpi. Prosesnya penjajahan di Afrika dan Asia menunjukkan betapa kuatnya cengkaman kuasa besar terhadap negara-negara muda. Perang dingin mungkin sudah berakhir, tetapi persaingannya masih hidup. Dengan wajah yang berbeza.